Korang kanan. Ni tu nama pula try. Wow. Patah. Patah. Good morning guys. Hari ni kita orang nak pergi main salji. Salji dekat Yuzawa. Bagi Amo first time tau nak main salji. Ais dah berapa kali dah main salji? Dah 2 kali. 3 kali. Dia orang tengah on the way. Lain montas ni. Sampai salji, Laiman nak buat apa? Nak buat rumah glue. Rumah tu? Besar tu, glue kan? Ush. Sebab kita kita akan bermalam tau. So, ada bawa baju kan? Ada. Kita akan bermalam dekat tempat salji tu. So which is kita akan ada satu konten lah. Which is konten yang briefing team lah. Akan buat rumah glue perempuan dengan rumah glue lelaki. Okay. So itu lah yang kita orang akan tengah bincang-bincang yang management apa Putus Garas. Ais, nanti salji tu Ais nak bawa balik tak? Tapi Ais tak bawa botol. Tak percaya, kita cari kat kedai mana-mana. Kita beli air atau kita buang air tu, kita bawa balik. Bawa balik Malaysia. Boleh. A few moments later. Wah. Dia yang you paling teringin kalau dekat salji, apa yang you nak buat? Snowman. You nak buat snowman? Nak buat yang besar-besar. Okey, betul lah, Kita nak janji. ramai-ramai. Janji, kita buat ramai-ramai. Boleh, kita buat ramai atau kita susun? Lepas tu diorang kata diorang nak beli air sirap tu nak buat aiskrim. Wow, diorang nak makan. Ada haiwan tu. Tapi dia macam ilmu tu. Apa warung kuku? Warung kuku tu apa? Burung. Burung apa? Kitchen tu, kitchen yang besar tu. Oh, tahu lah, tak kenal lah kartun boleh tu. habis Macam lah. benda. Oh, yang ada hidung merah. Alah, tak ada rezeki. Aku buat tu. Basuh. Rezeki lah basuh. Apa kuman matilah sebab sejuk. Kan kita mau main salji kan? Ya. Apa yang kau mau buat? Ada. Vibe tu ni, tak vibe. Okay, jadi Mau apa? kita pengen buat kayak snowman gitu kan. Ya, Habis gitu. itu gua kayak buat frozen gitu kan. Ya. Let's go. Dia makan baju dia. Neo. Tu tengok. Baju. Kejap, kita tengok Aiman slide. Lompat duduk man. Okey, duduk. Okey, lompatlah duduk. Amo nak buat kerusi kat sini Sebab tu aku tak mau. Comel bodoh. Ini memang benda ni first time dalam hidup .
My dream come true. Aku cantik. Woi, guru yang keren. Oh, ni mata dia, ni mulut dia. Ini sakit. Mata dia tu diamond. Dia buat lagi eh? Dia buat. Kesian Aiman. Aiman tak buat apa-apa pun. Ya, mau tak layan dia. Apa great time? Go. Hari ni kita orang makan makanan kat 7A. 7E. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Ada kawan-kawan di Aiman. Let's go. Kau kenapa? Ais nampak sedap je kau punya. Kenapa kau tak makan sushi ada gato Zaiman ni? Aku tak bawa duit. Dah, kenapa kau tak cakap? Tak nak. Kat. Stand by. Okay, 3, 2, Action. 1. Kenapa kau tak cakap? Aku boleh je bagi sushi Truti Arigato Zaiman ni. Sebab sekarang sushi Arigato Zaiman ada promo daripada 2 Disember sampai 13 November 2027. Jadi guys, korang jangan lupa dapatkan dekat MITC Shah Alam 24 Disember Havoc Food Festival. Nak makan? No. Jom makan. Bila masa terlena, ku terjaga dalam mimpi terbayangkanku bersamamu. Guys, tadi kita orang ada bet sebab katanya datang tempat sini tak boleh main ski. Tapi tengok ramai je waktu main. Nak main juga. Sewa mahal ke 10,000 aku nak sewa kak? Boleh tentu, boleh atas ni lagi. Betul. Contohlah kalau kata tak cukup lagi 3,000, kita jual Fahmi punya tibuk. Gimana salju bagus tak? Oh bagus. Kita orang main ni guys. Ini aku tak boleh main kan? Dia kan tak boleh main. Ingat datang sia-sia je. Nak payah lalu kat sini. Oh jangan. Gabung dua orang ni habis. Yang berapa yang nak masuk sini yang? 7,000 dalam 180. Atau masuk sini. Tengok. Kalau untuk orang ni 5,000. Okay, dalam 300 lah. Solo woman to go. Oh, Eli pergi. 2 orang. Berapa? 14,000. All that junk inside your okay. Kita orang tengah set up size kita orang. Tapi ni Fahmi punya ni orang OL. OL buat. Memang kau Ada orang ni. punya ni. Ada baca-baca orang ni. 18 motor bukit. Wah, OL pegang. Ni semangat ni. Ni Amor punya. Ni orang OL buat. Fahmi ni sampai 3 orang tukar tangan. Ni orang Fahmi yo. Oh, di situ Kat luar. Oh. A few moments later. Okay, kita tengok map lagi. Okay, kita tengok map dulu lah.
Terus kita akan naik sini. Naik sini. So aku akan naik tu. Sini. Aku maybe akan pergi check 1 F2 je. Checkpoint F2 je. Ni Sebab kira dah tinggi dah ni. Sini speed habis ni. Aku makan speed habis. Pop, aku stop sini. Hospital. Medik. Kita orang tengah tunggu kabel. Ya, kabel kau tu dah sampai. Jauh, let's go. Kita dah tak buat. Cuaca terkini, salji semakin menebal dan maksudnya sini. Bye, have a great time. Okay, kita tengok Aiman. Aiman. Tu, target kita orang naik tempat atas sana tu. Untuk malam ni, kita bermalam kat sini dulu, okay? Sebab kita orang sesat sini. Petang pun dah tak ada ni. Matahari pun dah tak ada. Betul. Korang kanan. Bye, have a great time. Ni kita nak mula try. Wow. Patah. Patah. Patah hati. You buat snowman. Wow, smooth sangat. Janganlah guys. Okay, so kita orang nak naik tu buai tu sampai atas. Let's go. Nak pergi makan salji dekat atas gunung. Yeah, kita makan salji. Guys, kita orang nak turun kat situ. Tempat ni memang paling tinggi dekat dunia. So, disebabkan pro profesional Malaysia, Aiman, Mario Zama, Aish, Mario, kita orang akan turun kat bawah ni. Patutlah dia orang main ski, dia orang pakai tutup mulut tu tau. Sebab kalau jatuh, dia misalnya terkena muka, boy, keren bye. Nak senyum tak boleh ni. Cakap pun dah macam kacik. Guys, jumpa lah guys. Amu naik kali kedua. Nak ni Amu seorang. Dia orang masih lagi start dekat atas sana. Aduh sejuk. Tangan ni dah tak rasa lah. Lebih baik lebih baik pakai dia punya glove. Sebab glove dia orang dah waterproof. Glove ni tak waterproof. Best tapi sejuk macam nak mati. Tangan dah tak rasa ni. Tapi terpaksa rekod sebab ni nak buat kenangan. Ya Allah, kebahnya. A few moments later. Amor dah jumpa Aish. Aish terdampar dekat tengah salji. Aish tengah kelaparan sambil mengunyah ais. Yang mana tengok video ni, korang tolong subscribe, komen, share Muka orang dah hampir beku. Yang mana tengok video ni, please subscribe. Sejuk gelap dia
Bye bye Saji. Jumpa bila lagi. Saji je. Apa ni? Buku, ni buku tau. Nak ikut you lalu tapi tunjuk kamu. Oh, sama kamera ni pakai kamera depan. Yang muka yang merah.